Mek Esa dapat satu soalan. Ke atas ni abang ni tanya, untuk rumah boleh ke? Untuk rumah boleh abang. Dekat dalam rumah ataupun dekat dalam bilik yang sebesar macam ni, korang kena pakai 2 tin. Yang saiz macam ni korang kena pakai 2 tin. Sebab apa? Sebab ruang tu besar. Tapi andai kata bilik tu besar saiz toilet ni, korang boleh pakai 1 tin sahaja. Boleh pakai 1 tin. Ikut keluasan bilik. Kalau bilik tu kecil, boleh pakai 1 tin. Untuk pakai dekat dalam bilik yang besar, pakai 2 tin. Contoh nak pakai dekat dalam ruang tamu. Ruang tamu tu besar, korang kena pakai 2 tin ataupun 3 tin. Ikut pada keluasan tempat korang. Untuk cara penggunaan dekat dalam rumah, just ambil sahaja tin easy, goncangkan dahulu, tekan button dan biarkan selama 30 minit. Nak biar selama 1 malam pun tak ada masalah. Jangan risau. Kalau sebelum ni rumah tu bau hapak ke, bau kepam ke, kalau contoh rumah tu ada bela kucing kan, bau-bau tai kucing ke, bau-bau yang tak best kan, korang boleh guna Easy Pembasmi Lipas untuk basuh masalah bau-bau tu. Dan jangan risau, Easy Pembasmi Lipas ni pun boleh basuh masalah serangga dan juga bakteria. Lagi satu, bau dia tak menyengat dekat hidung, tak sakit hidung, tak sakit kepala dan tak berbahaya. Ada bau-bau yang soft, bau-bau yang tenang je kalau bau. Okay, so kalau yang mana nak dapatkan Easy Pembasmi Lipas dalam kereta, korang boleh tengok dekat beg kuning. Mek Esa dah letak link dekat bawah. Jangan ingat Easy Pembasmi Lipas ni boleh pakai dalam kereta je tau. Dia boleh pakai dekat dalam rumah juga. So korang yang nak dapatkan Easy Pembasmi Lipas boleh tekan dekat beg kuning. Jangan ambil 1, ambil 2, ambil 3, lebih jimat, lebih berbaloi. Pergi tekan dekat beg kuning sekarang.